Honda Elemi. Jentera ini dikategorikan dalam compact SUV 5 pintu. Ia didatangkan dengan dua varian enjin, kedua-duanya adalah 2.4 liter. Ada versi front wheel drive dan four wheel drive. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2003 sehinggalah tahun 2011. Fokus utama Honda semasa awal pengeluarannya dulu adalah pembeli untuk golongan muda yang mana aktif dalam aktiviti lasak. Walau bagaimanapun ianya tidak mendapat sambutan disebabkan oleh reka bentuk yang seperti kotak. Tidak menarik kepada pembeli umum. Orang ramai lebih memilih Jentera daripada jenama lain lagi yang sama segmen dengannya. Antara pencapaiannya pada masa itu adalah Toyota RAV4, Mitsubishi ASX dan beberapa lagi jenama lain. Ini menyebabkan faktor jualan Honda Elemi ini menurun. Disebabkan itulah Honda terpaksa menghentikan jualannya. Saya percaya walaupun awal pengeluarannya dulu ianya tidak mendapat sambutan sangat